Assalamualaikum guys, welcome back to the channel Dog Production. Bersama aku lagi Yip yang akan menjadi host untuk Dog Channel ni. Dan kepada korang yang tak tahu Dog Production ni untuk apa, dia mensajikan konten berkaitan dengan dark side, storytelling dan based on true story. Dan untuk korang yang masih belum follow semua social media aku, minta korang follow dan jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi tu. Dan apa tunggu lagi? Let's go! Let's go! Let's go! Shut up! So guys, untuk konten kali ni adalah cerita based on true story daripada salah seorang viewers kita. Dan viewers kita kali ni adalah perempuan. Dia nak menceritakan kisah gelap yang terjadi dalam hidup dia. Dan apakah cerita tu? So guys, apa yang berlaku dalam hidup dia ni, benda-benda dah lama kan. That's why dia berani untuk ceritakan benda ni dekat aku. Dan dia kasih untuk aku kongsikan cerita dia ni dekat viewer-viewer. So guys, cerita dia berkaitan apa? Kalau kau nak tahu guys, viewer ni aku letakkan nama dia sebagai N, huruf N. Aku letakkan dia sebagai N dan aku akan panggil dia dalam cerita ni N lah, okay? So guys, kalau korang nak tahu, N ni berceritakan pasal kisah hidup dia yang lama guys, okay? Yang lama, yang di mana dia dah lalui fasa-fasa gelap yang di mana aku tak pernah terfikir pun, okay, orang akan lalui benda ni. Tapi dia lalui benda ni. Dan jom kita dengar apa cerita pasal dia ni. So guys, N ni bagi tahu aku dalam umur dia belasan nak naik ke 20 tu, dia mengalami penyakit yang di mana perasaan yang tak boleh kontrol. Kau faham tak? Perasaan tak boleh kontrol. Maksudnya, dia ni emosi tak stabil. Okay? Yang dikategorikan sebagai bipolar. Macam gitulah. Bipolar, anxiety, bipolar. Macam gitulah. Aku kurang pasti bab tu. Tapi, apa yang aku faham daripada penyakit dia tu adalah dia ni mengalami penyakit yang dia tak boleh kontrol perasaan dia, yang di mana tiba-tiba tak ada angin, tak ada ribut, dia sedih. Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba dia marah. Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba dia gelak. Faham tak? Kau faham tak? So guys, bila dia menghadapi penyakit ni, ada banyak benda-benda yang negatif terjadi dalam hidup dia tanpa dia sedar guys. Okay, kalau kau nak tahu apa benda yang terjadi paling buruk dalam hidup dia, yang di mana sewaktu dia sedih dan sewaktu dia marah, tiba-tiba waktu tu dia ni dah terjerabak dengan pengambilan dadah guys. Okay, kau tahu tak, dia tak sedar. Okay, dia tak sedar. Dia tahu benda tu salah waktu dia normal, tapi waktu perasaan sedih datang, perasaan marah datang, tiba-tiba je dia tahu kat mana dia nak cari dadah tu. Dan dia tahu dekat mana dia nak melampiaskan perasaan dia tu. Dia benda ni jadi secara tiba-tiba guys. Okay, dengar pun macam scary kan. Okay, jom kita sambung seterusnya. Bila mana dia menghadapi penyakit ni, yang dia tiba-tiba boleh gelak, tiba-tiba boleh nangis, tiba-tiba boleh marah. Tapi yang bahayanya pada waktu dia sedih dan waktu dia marah tu adalah waktu di mana dia boleh cari dadah. Dan dadah yang dihisap ni adalah jenis kokain yang hisap dekat hidung ni bro. Kau tahu tak? Benda ni dia akan sedar sewaktu dia di fasa habis waktu khayal. So bila dia habis pada waktu khayal tu, tiba-tiba dia boleh sedar yang barang tu ada dengan dia. Dan dia dah rasa pening apa semua tu. Dan dia ni, kalau nak tahu, si N ni dia rapat dengan kakak dia tau. Dan kakak dia ni yang bagi tahu dia yang sebenarnya semalam dia buat apa yang terjadi dekat dia semua. Dia memang tak ingat langsung guys. Dan benda tu terjadi sewaktu kalau orang tengah bercerita dan ada perkataan ataupun ada situasi yang menyentuh hati dia guys. So kiranya dulu kalau kau lepak dengan dia ni, okay, kau tak boleh ada ayat yang terkait dengan dia kan, yang boleh buat dia sedih, yang boleh buat dia marah. Dan bila benda tu jadi,
dekat situ dia okey guys. Tapi waktu dia balik, tiba-tiba perangai dia ataupun perasaan dia tu dah menghantui balik hidup dia guys. Guys, waktu dia menangis ataupun waktu dia sedih ataupun waktu dia marah, dia tak sedar guys. Okey, yang di mana waktu tu dia tuba diri dia sendiri dan sampai pernah satu ketika dia overdose dekat dalam toilet guys, dan disedarkan oleh kakak dia. Waktu tu dia dah masuk ke ICU guys, overdose kokain. Benda ni memang akan menghancurkan hidup dia. That's why guys, waktu dia kena penyakit tu dan dia pergi psikiatri dan dia perlu consume ubat setiap hari guys. Contoh, kalau satu hari dia miss untuk consume ubat yang psikiatri tu bagi dekat dia, maka dia akan jadi benda macam tu lagi guys. Okay, that's why dalam penyakit ni, apa yang dia bagi tahu aku, bila dia kena penyakit ni, doktor psikiatri dia akan cakap dengan dia, dia akan jadi tak sedar bila mana dia boleh mencederakan diri dia sendiri dan dia boleh mencederakan orang sekeliling dia guys. Guys, kalau kau nak tahu guys, ini cerita lagi dark lah daripada yang tadi tu kan. Waktu dia happy guys, kau tahu waktu dia happy dia jadi apa? Dia cakap sendiri dengan aku, dia jujur sendiri dengan aku, waktu dia happy, okay, dia tak sedar apa dia buat. Tapi kau tahu apa perasaan happy tu bagi dekat dia? Dia rasa terangsang guys. That's why dia ni bersangkut paut dengan lelaki-lelaki. Kadang lelaki tu stranger pun dia bersangkut paut juga. Kau tahu sebab apa? Sebab waktu dia happy tu, dia perlukan orang puaskan nafsu dia guys. Pernah satu ketika dia cerita dengan aku sendiri, okay, bersaksikan kakak dia. Kau tahu tak, pernah satu ketika tu kakak dia jumpa dekat bilik dalam rumah dia, dekat situ ada 8 orang lelaki guys tengah tidur dengan dia. Kau rasa gabak man guys. Kalau kau nak tahu, benda ni terjadi tanpa dia sedar dan tanpa dia nak. That's why sangat-sangat penting untuk dia consume ubat hari-hari guys. Dan kalau kau nak tahu, dia ni kadang-kadang dia menciptakan situasi dia sendiri tanpa dia sedar. Padahal kan benda tu tak ada apa pun, benda tu normal, tapi dia yang ciptakan situasi tu, yang di mana contohlah kalau dia tersinggung perasaan dia sendiri ataupun ada orang tersinggung perasaan dia, dia akan create cerita tu jadi macam cerita dia. Walhal orang bergurau dengan dia, tapi dia tak faham apa itu gurau, dan dia akan createkan benda tu jadi macam seolah-olah orang tu mengkhianati dia, dan dia perlu habiskan hidup dia guys. Bahaya guys penyakit ni. Yang aku ingat lah, apa yang dia cakap tu adalah bipolar, tak silap aku, bipolar. So guys, siapa-siapa yang ada penyakit bipolar ni, dan aku harap dia pergi jumpa lah terapi ataupun pergi jumpa psikiatri untuk ubat penyakit dia ni. Dan kalau kau nak tahu, benda ni memang menjahanamkan hidup dia setelah beberapa tahun. Dan alhamdulillah, akhirnya dia dapat juga keluar daripada dunia ni guys. Dunia yang di mana dulu dia terlibat dengan mental hurt, dia dapat keluar, yang di mana alhamdulillah mereka satu family menunaikan umrah guys. Sebelum jadinya benda tu guys, sebelum dia berubah jadi ke arah yang alhamdulillah dah okey, waktu tu guys family diorang memang hampir hancur guys, yang di mana kan dia mencipta situasi sendiri yang di mana mak dengan bapa dia bergaduh disebabkan cerita dia, kakak dan bapa dia bergaduh disebabkan cerita dia. Padahal dia tak sedar pun benda tu guys. Dia sangat-sangat tak sedar dan dia tak tahu apa dia buat. Dia ciptakan jalan cerita hidup dia ni sendiri. Padahal orang lain kata benda ni tak betul, tapi dia anggap benda ni betul. Macam contoh, kakak dia pegang bahu dia, kakak dia ada nasihat dia sikit kan, dan kakak dia tersalah cakap. Dia anggap kakak dia nak bunuh dia guys. Kau faham tak sampai level macam tu? Waktu dia nak tidur, bapa dia datang dekat bilik dia dan bapa dia tengok dia dah tidur ke belum, and then bapa dia tutup pintu. Itu pun dia katakan dia cipta cerita yang di mana dia kata bapa dia nak makan dia. So kau tahu tak, benda ni dah memang sangat-sangat teruk, dan alhamdulillah hidayah milik Allah dan semuanya Allah yang aturkan, and that's why dia dah okey sekarang, yang di mana diorang satu family berhajat untuk nak ke umrah, nak ikhtiar dengan cara macam tu, dan alhamdulillah Allah dengar doa diorang dan akhirnya dia jadi sedia kala guys.
Guys, kau bayangkan daripada cerita yang aku dengar, cerita ni memang pendek je guys, tapi dia bagi kesan yang mendalam dekat aku tu. Sebab apa? Aku jadi rasa macam rupanya ada juga manusia yang kena penyakit macam ini, yang di mana kau boleh tak sedar apa yang terjadi waktu orang singgung perasaan kau, orang tersalah cakap dengan kau tak boleh kontrol. Yang di mana bila dia negatif orang cakap dekat kau akan jadi rasa sedih dan marah, dan waktu tu kau rosakkan diri kau tak sedar, kau tak nak pun diri kau rosak, tapi benda tu, tapi orang kata apa, mental health kau jatuh, dan sampai kau nak mencederakan diri kau nak rosakkan diri kau dengan dadah. And then bila waktu kau happy, kau jadi terangsang, kau jadi sangap kan. Benda tu aku cakap kau, kalau kena dekat aku tak tahu aku boleh hadap tak benda tu. Tapi daripada viewer ni cerita dengan aku, dan aku rasa diorang ni memang sangat-sangat kuat untuk hadap benda ni guys. Benda ni bukan boleh buat main guys, buat mental ni, yang di mana mental hurt ni sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau kita tak waras guys, macam-macam benda kita boleh buat tanpa kita sedar guys. Dan kepada korang semua, okay, aku nak pesan sikit, kalau korang ada masalah macam gini, ataupun korang dah nampak tanda-tanda yang korang akan jadi macam penyakit macam ni, aku sarankan korang pergi jumpa pakar, ataupun korang pergi jumpa kaunselor, ataupun korang pergi jumpa doktor psikiatri untuk merawat penyakit korang tu guys. Sekarang ni 2026 yang di mana memang ramai sangat orang yang tengah diuji dengan kesusahan, tapi guys, kesusahan tu adalah ujian untuk kita tempuh. Dan aku minta sangat korang kuatkan mental korang di zaman sekarang ni, zaman yang penuh dengan fitnah. So guys, itu je lah konten untuk kali ni. Dan kepada korang yang masih lagi nak bercerita ataupun nak kongsi kisah korang dengan aku, jangan lupa korang follow semua social media aku, dan jangan lupa subscribe Dok Production ni. Dan untuk konten akan datang, kalau ada berita yang masuk aku akan ceritakan, dan kalau tak ada aku akan ceritakan dark side juga punya cerita, tapi more to education lah. So guys, terima kasih menonton. Assalamualaikum.